Bukankah engkau janji nak bagi merdeka sebelum ni? Nak bagi kerajaan sendiri. Tiba-tiba kau bagi pula Sarawak kepada British. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir His Rosie. Let His Rosie teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bahagian latih tubi kertas 1 dan ini merupakan sambungan bahagian yang kedua kepada video yang sebelum ini. Yang mana sebelum ini kita dah jawab 5 soalan objektif. Jadi sekarang kita akan sambung lagi dan kita lihat bagaimanakah untuk kita mengenal pasti jawapan daripada setiap soalan-soalan objektif yang kita jawab. Alright? Dan macam mana cara untuk kita menguasai kertas 1 SPM Sejarah. Jom, let's go. Alright, jom kita tengok. Soalan yang ke-6 dia tanya, apakah kesan penggunaan mata wang Jepun yang dikenali sebagai wang pokok pisang? Jadi bila kamu dapat soalan macam ni, kamu kena kenal pasti dahulu soalan ini daripada bab berapa, tingkatan berapa. Dan caranya adalah dengan kamu mencari kata kunci penting. Jadi soalan tanya kesan penggunaan mata wang Jepun yang dikenali sebagai wang pokok pisang. Jadi pilihan jawapan A adalah nilai mata wang yang tinggi. Yang kedua, kadar inflasi yang meningkat. C, harga barang rendah. Dan D, ekonomi meningkat. Okey, saya beri masa untuk kamu cari jawapan yang tepat di sini. Alright. Jadi, apakah jawapan yang tepat dekat sini? First, kita cari dahulu kata kuncinya. Jadi, bila kamu dapat soalan macam ni, kamu tengok bila dia tanya tentang Jepun. Jadi, dalam tingkatan 4, hanya satu je topik yang kita belajar tentang Jepun. Iaitu pada bab yang ketiga tingkatan 4, konflik dunia dan pendudukan Jepun. Okey, dan soalan ni tanya specifically tentang apa? Apakah efek ataupun kesan bila Jepun memperkenalkan satu mata wang baru di negara kita. Okey. Jadi apa yang berlaku adalah ketika Jepun menjajah negara kita, Jepun melihat bahawa masalah ekonomi yang berlaku pada waktu itu disebabkan oleh Perang Dunia yang Kedua dapat diatasi dengan kita mencetak lebih banyak duit. Sebab pada waktu ini di dunia sedang berlakunya Perang Dunia yang Kedua. Jadi ekonomi di dunia boleh dikatakan sangat tidak, orang kata sangat-sangat negatif lah, sangat-sangat buruk pada waktu itu. Jadi pada waktu ini Jepun merasakan ekonomi jatuh, solusinya adalah dengan duit banyak. Jadi apa yang berlaku? Dia perkenalkan mata wang pokok pisang dan dia cetak wang ataupun mata wang pokok pisang ini dengan banyak-banyak. Cetak dan katakan itu menjadi tanpa kawalan. Jadi benda ini Jepun melihat bahawa benda ini akan menyelesaikan masalah ekonomi. Tapi sebenarnya bila kita cetak wang tanpa kawalan, apa yang akan berlaku? Dia akan menyebabkan berlakunya masalah inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi ni senang kata, bila duit terlalu banyak, jadi demand atau permintaan akan lebih tinggi sebab orang dah ada duit. Jadi apa yang akan berlaku kepada penawaran dalam pasaran, barang-barang akan jadi cepat habis. So bila cepat habis, itu yang menyebabkan berlakunya orang kata masalah kekurangan barang sebab harga barang naik. Jadi itu yang menjadi kesan bila mata wang Jepun ni diperkenalkan dan dicetak tanpa kawalan, berlakunya inflasi yang meningkat. Okey? Alright, jom kita baca soalan nombor 7. Raja berikut menunjukkan faktor yang menimbulkan penentangan penyerahan Sarawak. Jadi dia ada 3 faktor kenapa orang Sarawak menentang penyerahan. X, menggunakan timus muslihat dan mengenepikan surat wasiat. Jadi dekat sini dia tanya apakah X dekat sini. Jadi pilihan jawapan dia kata A, warisan budaya terhakis, B, syarat kerakyatan liberal, C, bertentangan dengan Perlembagaan 1941 dan D, desakan pelabur Eropah. Saya beri masa untuk kamu jawab soalan ini. Alright. Jadi apa jawapan yang paling tepatnya di sini? Jawapannya ialah bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Okey. Jadi kenapa jawapannya adalah C? Sebab ketika penyerahan Sarawak, pemerintah
Sebelum ini adalah Wiener Brock, cucu kepada James Brock yang pernah kamu belajar masa Form 3 dahulu. Jadi, pada waktu pemerintahan Wiener Brock ni, Wiener Brock dah tak ingin dah lagi menguasai ataupun memerintah Sarawak. Jadi, dia ingin memberikan Sarawak tu kepada British. Jadi, dia mendapat pelbagai penentangan daripada rakyat-rakyat tempatan pada waktu itu, terutamanya penduduk peribumi di Sarawak. Kenapa penduduk peribumi menentang? Sebab penyerahan itu bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Jadi Perlembagaan 1941 ni adalah undang-undang yang diwujudkan oleh Wiener Brock ketika pemerintahan dinasti Brock pada waktu itu. Dan dalam perlembagaan ini, dia memberitahu bahawa Wiener Brock pernah berjanji kepada orang-orang Sarawak akan tiba satu masa Wiener Brock akan memberikan kemerdekaan dan juga pemerintahan berkerajaan sendiri kepada Sarawak. Jadi janji inilah yang dipegang oleh orang-orang Sarawak ketika Wiener Brock masih lagi memerintah Sarawak pada waktu itu. Jadi bila berlakunya penyerahan tersebut, jadi hal ini menyebabkan orang-orang Sarawak menjadi risau. Bukankah dalam undang-undang sebelum ini menyatakan bahawa Wiener Brock berjanji akan memberikan kemerdekaan ataupun memberikan berkerajaan sendiri atau memberikan kerajaan sendiri kepada orang-orang Sarawak. Tapi sekarang kenapa Wiener Brock buat yang sebaliknya? Kenapa dia serahkan Sarawak itu kepada British? Jadi itu menyebabkan kenapa orang-orang Sarawak ini mula menentang dan mempersoalkan, kenapa berikan Sarawak kepada British? Bukankah engkau janji nak bagi merdeka sebelum ni? Nak bagi berkerajaan sendiri. Tiba-tiba kau bagi pula Sarawak kepada British. Ini dah cakap tak serupa bikin. Ini menyebabkan kenapa orang-orang Sarawak menentang penyerahan tersebut. Sebab apa? Sebab bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Okey? Soalan nombor 8. Okey, apakah slogan yang digunakan oleh UMNO dalam penentangan terhadap Malayan Union? Ketika Malayan Union ditubuhkan, jadi apakah slogan yang digunakan oleh orang Melayu untuk menentang Malayan Union pada waktu itu? Ada 4 pilihan jawapan. A. Hidup Melayu. B. Kita Merdeka. C. Melayu Boleh. Atau D. Semangat Melayu. Saya beri masa untuk kamu jawab. Jawapan paling tepatnya adalah Hidup Melayu dekat sini. Sebab kalau kau buka dalam bab yang keempat, ketika reaksi penentangan Malayan Union, kebanyakan orang-orang Melayu sering menggunakan dua jenis slogan. Dia ada banyak slogan, tapi yang sering digunakan oleh orang-orang Melayu untuk menentang Malayan Union ada dua. Satu adalah Hidup Melayu. Satu lagi adalah Daulat Tuanku. Sebabkan apa? Sebab Malayan Union menghilangkan kuasa raja pada waktu itu. Di setiap kali ada perhimpunan, ada orang kata persidangan ataupun ada kongres, mereka akan gunakan kedua-dua slogan ini sebagai kita panggil protes terhadap Malayan Union. Tapi yang sering digunakan adalah Hidup Melayu. Itulah slogan yang sering digunakan oleh orang Melayu dalam menentang Malayan Union. Soalan yang ke-9, jom kita baca. Raja berikut menunjukkan perubahan pentadbiran British di Tanah Melayu. Daripada Malayan Union 1946, kita tukar kepada Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948. Apakah faktor yang menyebabkan perubahan pentadbiran tersebut? A. Mengamalkan prinsip demokrasi. B. Mengukuhkan perpaduan orang Melayu. C. Penentangan orang Melayu. Dan D. Pemberian kemerdekaan. Seberi masa untuk kamu jawab soalan ini. Jadi, apakah jawapan yang paling tepatnya dekat sini? Jadi, ini adalah soalan berkaitan dengan bab yang keempat Malayan Union dan juga bab kelima Persekutuan Tanah Melayu. Jawapan paling tepatnya ialah penentangan terhadap orang Melayu. Okey, sebab apa? Sebab salah satu faktor utama kenapa orang Melayu, kenapa perubahan pentadbiran itu berlaku dalam masa 2 tahun, disebabkan orang Melayu sangat membenci Malayan Union. Senang kata, orang Melayu tak suka dengan Malayan Union sebab Malayan Union ini banyak memberikan kesan buruk kepada orang-orang Melayu. Antara kesan buruk yang dibawa oleh Malayan Union kepada orang Melayu adalah apa? Dia menghilangkan kuasa raja. Raja tak ada kuasa pada waktu ni ketika Malayan Union.
Yang kedua, kedudukan orang-orang Melayu tergugat. Kedudukan Melayu tergugat. Dan yang ketiga adalah British juga melonggarkan syarat kewarganegaraan. Maksudnya, kalau sesiapa nak jadi warga negara pada waktu ini, sangat senang. Itu menyebabkan orang-orang Melayu tak suka dengan Malaysian Union. Jadi, menyebabkan berlakunya kebangkitan dan juga kemarahan. Orang Melayu mula bersatu padu dan juga menentang Malaysian Union. Dan benda ini menyebabkan apa? Benda ini menyebabkan British mula rasa takut dekat sini. Jadi bila British mula rasa takut dekat situ, apa yang berlaku? Itu menyebabkan British kena menukar konsep atau pentadbiran tersebut. Dia kata ke orang Melayu, okey, chill, jangan marah. Kita akan tukar Malaysian Union tu kepada pentadbiran yang korang nak. Pentadbiran yang lebih diterima oleh orang Melayu. Sebab itulah pentadbiran PTM itu ditubuhkan pada bab yang kelima. Sebab apa? Sebab British takut dengan kebangkitan dan juga perpaduan orang Melayu yang begitu kuat pada waktu itu. Jadi sebab itu kenapa jawapan dia adalah C. Penentangan orang Melayu terhadap Malaysian Union sebab Malaysian Union memberikan banyak kesan buruk kepada orang-orang Melayu dan juga raja. So itu jawapan untuk nombor 9. Soalan nombor 10, jom kita baca. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan satu kejayaan kepada orang Melayu yang menentang Malaysian Union. Mengapakah orang Melayu menerima penubuhan PTM 1948 dekat sini? A. Mengukuhkan ekonomi peribumi. B. Membuka ruang ke arah berkerajaan sendiri. C. Menerima kepentingan kaum bukan Melayu. D. Mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dekat sini. Okey. So, jawapan ini dia agak sikit confusing. Jadi, apakah jawapan kamu? Sila jawab. Jawapan paling tepatnya dekat sini adalah mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu. Alright. Jadi, kebaikan ataupun penubuhan PTM atau Persatuan Tanah Melayu ni memberikan kesan kepada banyak golongan. Kesan kepada siapa? Kesan kepada raja, satu. Memberi kesan baik kepada raja, memberi kesan baik kepada orang Melayu, memberi kesan baik kepada orang bukan Melayu, orang Cina dengan orang India, dan juga memberi kesan baik kepada negara pada waktu itu. Satu lagi adalah memberi kesan baik kepada negara. Jadi kat sini kamu kena tahu soalan dia tanya pasal apa? Dia tanya tentang mengapakah orang Melayu menerima dekat sini. Jadi kita tengok orang Melayu menerima, maksudnya PTM itu memberikan kesan baik kepada orang Melayu. Jadi apakah kesan baik yang diterima oleh orang Melayu dalam Persekutuan Tanah Melayu? Jadi kat sini kita kena tengok antara kesan baik yang diterima oleh orang Melayu adalah apa? Orang Melayu mendapat taraf keistimewaan berbanding kaum lain. Raja dikembalikan kuasa, itu kesan baik untuk raja, dan orang bukan Melayu dapat menjadi warga negara, dan kepada negara dia merintis atau membuka jalan ke arah kemerdekaan. Jadi kamu kena aware, soalan tu tanya apakah kesan kepada raja, bukan Melayu ataupun kepada negara, dan soalan tanya kepada orang Melayu. Sebab orang Melayu menerima PTM, maksudnya PTM itu memberi kesan baik kepada orang Melayu. Jadi jawapannya adalah dadu. Alright, itu saja untuk video bahagian yang kedua. Kalau kamu ingin bahagian yang ketiga dan sambungan kepada soalan latih tubi ini, kamu boleh komen di ruangan komen. Dan kalau kamu ingin video-video yang lain juga, kamu boleh turunkan juga di ruangan komen. Jangan lupa untuk follow social media saya lain seperti Instagram dan juga TikTok. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan button subscribe dan share lagi channel ini kepada kawan-kawan kamu yang lain. Semoga dapat membantu kamu untuk persiapan SPM kamu nanti. Alright? So itu saja daripada saya. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Let History teach you history. Bye!